Okey. Selamat pagi. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak media yang hadir ini. Nama saya Ramesh Rao, Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin. Bersama saya Ketua Biro Salahguna Kuasa dan Ayanda Arkah daripada MJM. Tujuan kami membuat PC hari ini ialah untuk memberitahu RBA yang seperti yang kita tahu, yang kita kenali, dia apa kata, dia melalui Facebook dan Twitter sahaja. Tapi saya dah dapat dokumen bukti senarai nama-nama siapa mereka and all that. Sebab maklumat ini yang saya dapat terima daripada orang dalam DAP sendiri. Orang dalam DAP yang sedang memimpin DAP, mereka yang memberi saya dokumen ni. Sebab bagi mereka RBA ini dah semakin terlampau dan telah lari daripada landasan perjuangan. Sebab RBA ini sebenarnya diwujudkan, yang nama sebenar RBA ini ialah Rancangan untuk Bodohkan Awam. Rancangan Bodohkan Awam. RBA ini Rancangan Bodohkan Awam. Sebab kerja dia untuk spin dan untuk mencetuskan kemarahan mereka terhadap Kerajaan Barisan Nasional, kerajaan pemerintah. RBA ini bermula pada tahun 2006. Ini yang diberitahu, fail yang diberi kepada saya oleh pucuk kepimpinan DAP sendiri, sebab dia rasa diorang RBA ini telah membahayakan keselamatan negara yang telah menggugat keamanan negara. Ini bukan saya yang cakap, orang DAP sendiri yang cakap. Sebab dulu yang motif dia sebenarnya dia nak promote komunisme, DAP. Dia nak promote dia punya perjuangan parti. Tetapi end up dia dah mula bercelaru dan keluar daripada landasan. Okey, dia RBA ni dia memfokuskan orang-orang awam. RBA ni dia jalan secara fizikal. Ini senarai siapa mereka. Saya boleh edarkan, dia orang ambil satu-satu, saya boleh tunjuk. Ini saya terpaksa alihkan nama dengan siapa mereka ni, oleh macam mana mereka dibantu, dilantik. Okey. Red Bean Army ini di awam, mereka ini berada di bank. Di semua institusi bank. Mereka dilantik sebagai pegawai-pegawai kelulusan loan, pinjaman. Kerja mereka akan memfokuskan yang boleh makan provokasi. Contohnya, kalau dia akan value customer tu yang minta loan tu, kalau dia boleh termakan provokasi, dia sengaja akan gagalkan loan dia. Bila dia gagalkan loan dia, bila orang tu tanya kenapa, dia akan bagi alasan Kerajaan Barisan Nasional, you tahu lah, dia keluar macam-macam undang-undang, itulah, inilah. So bila pemohon, secara tidak langsung, pemohon loan tu dia akan jadi marah. Apa ni kerajaan BN ni, saya dokumen cukup, loan saya kena reject. So pegawai bank tu akan ambil peranan. Kalau pakatan perintah undang-undang ini kita akan ubah, sebab Anwar Ibrahim dulu Kementerian Kewangan. Jadi semua akan jadi mudah. Macam Rafizi kata, turunkan harga rumah, turunkan harga kereta. So dia akan mainkan isu tu pula. So ini satu. Yang kedua, pemandu taksi. Pemandu taksi ni kerja mereka, bila kamu naik dalam taksi mereka, dia akan mulakan cerita, wah, banyak susah mau cari makan oh. Ini BN banyak susah oh. Semua naik oh. So secara automatically dia akan mencetuskan provokasi. Penumpang tu dia akan jadi marah. Dia akan jadi marah. Mereka fokus ni mengadu sara hidup semakin tinggi, tol tinggi, harga petrol naik. So ini tugas mereka, pemandu taksi. Yang ketiga, orang ketiga pula, penyaga-penyaga kedai runcit dan makanan. Mereka bila minta tu, mana boleh turun harga, you tahulah BN suruh naikkan harga. Harga suruh naik, kita pun tak boleh jaga.
So alasan dia, alasannya Barisan Nasional barangan naik. So pembeli itu bila dia pergi beli, oh juga, ya betul lah, barangan naik. So dia akan hantarkan mesej kepada 10. So mereka punya fokus ni, kalau you tengok dekat bawah, target mereka sebelum PRU yang akan datang, mereka memfokuskan dekat 10 juta orang untuk memprovokasi 10 juta orang. Dekat bawah tu ada 1, 10, 1000, 10,000, 100,000, 1 juta dan 10 juta. Bagaimana seorang dia akan fokuskan satu yang boleh hantar mesej kepada 10. Yang 10 akan menjadi 100, akan menjadi 1000. So dia pyramid system. Dan cukup kotor. Lepas tu doktor perubatan. Macam doktor perubatan, you boleh tengok isu yang lately ni bila harga charge hospital naik. Mereka dah mula spin. Dalam klinik you boleh tengok, oh harga ubatan dah naik, you tahulah kerajaan Barisan. So cara dia memprovokasi dan membodohkan pemikiran awam. Itu aja kerja dia. Yang kelima, kolej-kolej swasta, pensyarah. Mereka ni, dia akan tiupkan sentimen perkauman kepada pelajar-pelajar terbaik. You belajar baik macam mana pun, kamu tak akan dapat peluang bekerja di kerajaan sebab kerajaan memberi keutamaan kepada Bumi Putra. You nak jadi ketua pengarah, susah. You nak jadi nak pegang jawatan tinggi, susah. Sebab Barisan Nasional you tahulah, UMNO you tahulah. Lepas tu dia akan kuatkan isu ketuanan Melayu dan macam-macam lagi. Dan lepas tu isu ini salah satu cara bila jawatan kosong, bila provokasi ni bermula, Cina pula marah. Bila kaum Cina keluar iklan dalam paper, dia kata wajibkan Cina. Bila ditanya, iyalah kerajaan, dalam kerajaan you wajibkan Melayu. Dalam company kita wajibkan Cina lah. Apa salah? Jadi secara tidak langsung telah mencetuskan satu pergeseran perpaduan kaum dalam konteks ni. Ini bukan untuk membaiki perpaduan kaum, tapi ini telah merosakkan perpaduan kaum. Sentimen berkaum yang tidak harus berlaku. Yang keenam, mekanik motor dan kereta. Bila mereka nak buat kereta, mulalah sentimen, oh ni barang ni mahal, kena import daripada luar negara, teks dia tinggi, kalau Pakatan Rakyat, cukai tak ada, itu murah, harga spare part boleh murah. Rafizi dah kata harga kereta nak turun. So dia akan main sentimen dengan mekanik motor dan kereta. Lepas tu, yang ketujuh, yang paling drastik ialah menakutkan kaum-kaum Cina. Dia menakutkan macam mana dalam Cina, bila dia bincang, dia kata, kita kena unite. Kalau tak ada, UMNO akan tarik balik semua tau. Contohnya macam, dia sekarang yang dia main isu, tanah-tanah yang diberi pada waktu zaman komunis. Tempat-tempat penempatan terhad. Kalau kita tahu dulu, kerajaan bagi tempat-tempat penempatan terhad untuk kaum Cina dan Melayu. Zaman komunis dan zaman British. So, banyak tanah tu still status sementara, tol sementara. 99 tahun, nothing permanent. Jadi, dia main isu ni, kalau sekarang UMNO dah mula pusing, dia akan tarik balik tanah-tanah Cina. Dia akan tarik balik tanah-tanah pertanian kita di Cameron Highland. So, bagaimana, inilah sentimen-sentimen yang dia menyentuh untuk, apa ni, dia orang-orang ni dibayar 3,000. Dibayar 3,000 seorang. Kerja dia provokasi aja. Pembayaran dia tunai. Tidak melalui bank. Pembayaran dia tunai. Di Selangor dan wilayah persekutuan sahaja, kita ada dapat dekat senarai hampir 800 orang secara fizikal. Dalam 7 ni ada 800 orang. Dia kerja dia hari-hari ini saja. Dia bawa taksi, dia provokasi. Pergi bank, you know lah, macam-macam prosedur lah. Bank negara, dia orang tak tahu prosedur. Orang yang boleh layak minta loan pun dia akan sengaja akan gagalkan.
Sebab processing pegawai bank tu dia akan tarik keluar some dokumen. So, gagal, ditolak. Ini salah satu punca. Kalau ini berlaku. Kalau you pergi awam, you pergi tengok bagaimana pinjaman, oh susah lah. Mangsa-mangsa. Oh susah mau dapat loan lah. Ini BN lah, tak betul lah. Barisan Nasional ni dia tak tahu nak tadbir negara. So bila isu-isu ni datang, you tengok pembangkang dia akan ambil kesempatan. Macam Rafizi Ramli. Dia akan kata cara pengurusan ekonomi tak betul. So sesuatu bila dia buat provokasi, pembangkang akan keluarkan isu. Jadi semuanya akan jadi tally. Dia akan jadi tally, and then secara tidak langsung rancangan bodohkan awam tercapai. Matlamat untuk bodohkan awam. Inilah misi mereka. Bagaimana nak mengurangkan, bagaimana nak menyelesaikan masalah ni, kerajaan kena datang dengan mekanisme yang betul lah. Kalau ada orang menghasut, menghina, sebab kita pun dah hantar surat dekat KDN minta pertimbangkan balik undang-undang menghasut, memfitnah yang boleh peningkan orang. Pada sebulan lepas dah hantar. Jadi ini, so senarai siapa yang terlibat saya akan serahkan kepada KDN. Sebab saya tak boleh bagi nama-nama dia orang sebab atas dasar-dasar keselamatan. Tapi inilah orang-orang yang mencetuskan provokasi yang tengah peningkan semua. Dia bukan sekadar dalam Facebook, dia bukan sekadar dalam Twitter. Secara fizikal, inilah orang-orang yang berkeliaran di awam. Dokumen ni saya terima dalam sebulan yang lepas. Tapi untuk memuaskan hati saya sendiri pergi siasat. Saya pergi tengok pegawai bank mana. Saya tengok cara pegawai bank ni, dia tengok kalau you boleh makan provokasi, dia akan provok kamu. Kalau you tak makan provokasi, dia tak akan provok. Macam staff saya pun kena provokasi dengan pemandu teksi. Lanjut lanjut maya tolong lah. Ini lanjut maya tipu lah. Kita kena record. Kita record. Dalam teksi tu saya record. Cara dia provok. Najib lah, maya turun lah. Maya mahal lah. Itu naik lah. Ini naik lah. So, bila kena pergi kedai makanan, dia tengok. Bila dia fokus you. Kalau dia boleh provok, dia datang duduk sebelah you. Makanan lah, mahal lah sekarang. Kita pun sewa naik. Sewa bangunan dah naik. Isu dia. So harga makanan naik. Dan Rafizi pula kata, kita boleh turunkan harga rumah, harga kedai kan. So setiap kali dia orang buat provokasi, pembangkang akan datang. So matchmake. Dia provok, dia jawab. Dia provok, dia jawab. Dia provok, dia jawab. So secara tidak langsung, untuk rakyat, oh betul lah apa yang dia orang cakap ni, pembangkang pun tahu. Jadi benda ni harus diberhentikan sebelum PRU 14. Benda ni harus, kalau benar kita terima, kalau palsu kita tak boleh terima lah. Janganlah fitnah terlampau sangat. Sebab secara tidak langsung perpaduan kaum pun dah mula terjejas. Cukup saya rasa amat mengecewakan lah. Sebab mood dia, cara dia orang sekarang bila dah provok sampai adik-beradik pun tak bercakap. Ini yang tu. Ada soalan? Ini di Selangor wilayah Persekutuan ada 800 orang. Secara fizikal. Dia okey. Tempat tumpuan dia di Johor. Tempat-tempat tumpuan dia. Tempat tumpuan dia di Johor, di Pulau Pinang, Perak, Selangor wilayah. Ini tempat tumpuan mereka. First priority. Priority pertama. And then pemandu teksi ni pun akan memberitahu pelancong. Our country is too expensive, sir. Our ruling government is very bad, sir. Our ruling government is very expensive, sir. They are giving us all kind of charges, sir. So, secara tidak langsung pelancong pun dia akan bawa message ke luar negara. Mengatakan Kerajaan Barisan Nasional zalim. Saya tidak kata Kerajaan Barisan Nasional baik. Saya tidak kata begitu. Tetapi cara diorang hantarkan message
cara hantarkan mesej. Sebab kalau kita tengok yang 7 senarai ni, yang I keluarkan ni, mereka tidak akan menyentuh atau bercakap tentang apa yang Datuk Seri Najib telah buat sejak dari jadi Perdana Menteri. Dia tidak akan sentuh. Mereka tidak akan sentuh dan tidak akan memberitahu. Yang kenyataan, yang kebenarannya, yang sebenar-benarnya, Datuk Seri Najib sejak jadi Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia, dia adalah salah seorang Perdana Menteri yang telah membuat yang terbaik. Ialah bagi. Kalau kita bezakan daripada Mahathir, Tun Abdullah Badawi dengan Datuk Seri Najib, kalau ikut program-program untuk rakyat yang dia buat, BRIM, KRIM, macam-macam, di antara yang terbaik. Tapi mereka ni tidak akan sentuh kebaikan Perdana Menteri. Tugas mereka hantam dan provok sahaja. Dan secara automatik, rakyat awam dia tidak akan fikirkan kebaikan. Mereka cuma akan fikirkan keburukan. Keburukan aja akan menjadi minda. So, game ni, mereka ni dilatih dengan baik. Dilatih oleh pihak mana? Pihak DAP. Okey, 800 ni di berapa negeri ni? Tak, 800 orang cuma di Selangor sahaja. Di kawasan-kawasan tumpuan ni. Sebab saya estimate hari tu dalam sebulan ni, saya tengok bila saya check, saya dah call dekat 3,000 orang. 3,000. Dekat 3,000 orang. Dibayar RM3,000 RM3,000 sebulan. RM3,000 sebulan. Cara pembayarannya tunai. Ya. Mereka ada, bukan melalui parti, mereka ada banyak, seperti yang kita tahu sekarang, pembangkang memerintah 2 negeri yang terkaya di Malaysia, dan banyak syarikat yang dapat kontrak. Pihak tuan ada senarai ke semua itu? Memang ada senarai lah, tapi saya tak boleh beritahu dekat sini lah. Ya. Sudah ada. Saya sudah ada. Syarikat pembayar, RBA, siapa yang bayar allowance pun saya ada. Dokumen ni dibagi oleh DAP sendiri. Pucuk kepimpinan DAP yang bagi semua dokumen dekat saya. Syarikat mana yang diarah, syarikat mana yang diminta dibayar. Ada berapa banyak syarikat terlibat? Tak banyak, dalam dekat 20 syarikat aja. 20 syarikat. 20 syarikat besar yang dapat projek-projek besar di Selangor dan Pulau Pinang. 20 syarikat ni untuk uruskan pembayaran saja. Ya, uruskan bayaran. Cara dia orang bayar secara tunai. Termasuk apa tu yang listed company? Tak ada. Tak ada listed company. Semua Sdn Bhd. Dah berapa lama cara ni? Okey, cara pembayaran ni bermula sejak pilihan raya yang lepas. Pembayaran lagi drastik. Mood pembayaran dah meningkat sejak tahun lepas. Aktiviti 7 ni. Bila bermula? Dia bermula 2006. Dia bermula 2006. Rancangan Bodohkan Rakyat ni dia bermula sejak Pak Lah naikkan harga barangan, bila naik harga minyak. Dia bermula. Jadi dia orang mula buat perbincangan bagaimana untuk peningkan minda rakyat. Fokus mereka rakyat tidak perlu, bukan, dia tak mau rakyat fikirkan kebaikan kerajaan. Jadi pihak tuan bila nak serang pada KDN ni sebenarnya? Dalam minggu ni ataupun minggu depan. Saya tengah tunggu penyiasatan. Ada dokumen yang individu. Yep. Individu yang terima duit, pemandu taksi, pegawai-pegawai bank, kedai runcit yang terlibat, kedai makanan yang terlibat, doktor-doktor perubatan yang terlibat. Jadi pihak tuan kata dia buat siasatan. Yep. Antara ini tadi disebut pemandu taksi dan pegawai bank. Ya. Pihak tuan pergi sendiri jumpa mereka. Betul, saya pergi, saya saja, saya menyamar. Dan secara dia orang buat provokasi, dia orang tahu, a lot of procedure, Dan lepas tu dia kata, kena bagi duit kopi tahu atas, you tahu lah. Kalau kena lagi, manager tu Melayu. Ada rakaman kan? Ada, memang ada. Semua bukti ni akan Ada, memang ada. Cukup, siap. Cara dia orang buat provokasi, saya terpaksa rakam. Sebab ini satu cara saya nak buktikan RBA ni wujud di awam secara fizikal. You kata dalam Facebook, Twitter saja, itu Facebook dan Twitter cuma 30%.
70% dia orang beredar di awam, bergerak di awam secara fizikal. Cukup berbahaya, cukup membahayakan. Cara dia orang cakap, silap alamat, benda tu touch your brain. Dia sampai ke minda you. Boleh ungkitkan kemarahan, automatik. Kalau nak boleh bertindak, bawa akta apa? Akta hasutan. Sebab kita dah 2 bulan, dah sebulan lepas kita dah bagi, kita dah pergi KDN, kita dah minta kerajaan untuk akta hasutan. Kita dah minta kerajaan. Sebelum I keluarkan ini, I dah minta dekat KDN, kita dah buat surat. Take the letter, surat yang kita hantar di KDN, akta hasutan. Kita dah minta untuk nilai semula. Sebab berdasarkan inilah saya minta kerajaan pertimbangkan balik akta-akta hasutan. Sebab kalau you tengok hari ni, dia cakap, lepas tu diam, cakap diam tanpa tindakan. Jadi sekarang kerajaan kena membuat sesuatu lah sebelum parah. So fokus dia orang ni keburukan. Tak ada kebaikan untuk mereka ni. Mesej dia buruk, tajam. Cukup tajam. Cara dia orang cakap, memang dia orang ni telah dilatih untuk buat provokasi. Memang terbaik. Cara dia orang provok ni, cara dia orang cakap, dia tak keras, dia tak kasar, tapi cukup lembut, cukup baik. Very friendly. Very friendly. Secara halus. Macam dia nampak sangat dia, kalau saya dah tahu siapa mereka, dah tahu cara dia orang buat provokasi, dia make eye contact, body language, memang dia orang ni dilatih baik. Bagi pandangan saya lah. Sebab bila saya tengok macam kolej-kolej swasta ni, pensyarah ni, cara dia cakap, you tahu lah. Kolej-kolej swasta, dia ada dekat 9 kolej yang I dah tengok. Cara modus operandi, kumpulkan pelajar-pelajar Cina satu side, pelajar-pelajar India. Pelajar-pelajar India pun dia provok. Orang belajar tinggi pun tak guna. You tak boleh jadi jawatan tinggi dalam kerajaan. You have to find a way. Either you migrate dekat Malaysia. Tak boleh. So, kalau Pakatan Rakyat masuk, akan menjadi merit system. Equal right. The best will be given a choice. So, secara tidak langsung dia mengatakan kerajaan memberi peluang kepada orang-orang bodoh dalam jawatan tertinggi. Mempertikaikan orang-orang Melayu lah. Itu dia punya modus operandi dia. So, memarahkan sentimen perkauman, sentimen perpaduan. So, inilah dia punya fokus dia. Memang dia orang ni, saya ada lawat di Raub. Saya pergi dekat Dusun Durian. Cara pemilik Dusun Durian tu pun dah cakap, kita kena, kalau tak ada ini Dusun Durian terbang, dia kata. Dia cakap kenapa? Oh, kerajaan sekarang dia orang suruh plan mau tarik balik tanah Cina semua. Dia mau kasih Melayu. Ni tanah tol 99 tahun dia akan batal. Dah mula kedengaran. Jadi fact lah. Ini dia punya tu. Senarai kepada KDN ni, senarai individu, setiap individu 800 lah. Ya. Siap dengan penerima duit. Semualah senarai. Siapa yang bayar, nama pula. The list is the names of them. Yes. And what they are doing. Yes. Where are they? And who is paying them. Yes, exactly. 800 orang. Yang saya ada lah. Kebanyakannya daripada mana? Daripada 6 ni? Kebanyakannya daripada 95% adalah kaum Cina. Bukan, no, I mean which company, bidang yang mana? Pegawai PNJ mana? Semua dia equal, fair. Sama-sama. Ada 800 orang. Baik, ini semua tempat-tempat tumpuan awam. Di mana ada awam, di situ mereka tumpu. Bank penting, pemandu teksi penting, kedai-kedai makanan penting, doktor perubatan, klinik penting, kolej-kolej swasta. Kolej-kolej swasta, bila pensyarah cakap dekat ibu bapa, you tahulah kerajaan, you tahu you nak minta JPA loan susah,
You nak belajar perubatan susah. Itu yang punca you boleh tengok. Macam-macam pertikaian, persoalan berlaku. Mekanik motor bila repair kereta, dia kata, wah main susah lah. Barang import suruh naik lah, tax suruh naik lah, cukai naik lah. Itu. Sebenarnya tak ada yang naik. Tak ada apa benda pun. Kalau pasal tu, pendengar ni kena siasat. Dia kena tanya, you tahulah bila dah kena provoke, bila hati dah geram, bila dah marah, sampai ke 10 orang. Yang 10 tu sampai ke 10 lagi. So dia jadi 1, 10, 100, 1000, 20,000, 100,000, sejuta, 10 juta. So PRU 14 ni mereka bertarget untuk sampai kepada 10 juta orang. Ini target dia. Dia tanpa mengira pengundi, sebab kalau boleh sampai ke 10 juta, dia macam satu mushroom, cendawan, dia nak cover. Cara dia provokasi. Orang yang kena provok, dia tak akan fikirkan kebaikan kerajaan. Dia cuma akan fikirkan keburukan kerajaan. Yang salah je yang nampak. Yang baik semua dia tak nampak, langsung tak nampak. Bagi percuma itu, ini semua dia tak nampak. Yang buruk je nampak. Bila loan dibatalkan, ditolak, betul lah dia cakap. Ni kerajaan tak betul lah ni. Bila spare part naik sikit, betul lah dia cakap, betul ni kerajaan tak betul ni. So ini dia punya modus operandi. Cukup jahat, cukup kotor dan cukup memang telah diprogramkan, memang diprogramkan cukup khusus. Cik Namis, yang yang mengikut siasatan kamu, seperti yang yang bercuba dengan bank, pemerintah, tapi tak tuduh mereka itu benar atau palsu. Sebab mereka ni, macam pegawai bank, bila dia tolak, dia gagalkan orang yang layak untuk menerima loan, akan ditolak loan. Dengan alasan kerajaan bermacam-macam. Memang ni dia sengaja kan? Dia plan, dia fokus. Tengok pemohon. Kalau pemohon ni, kalau dia rasa boleh provoke, dia akan provoke dia. Secara lembut, dia akan provoke. Secara lembut akan provoke. Lepas tu, bila dah tolak loan, dia sendiri akan cakap, brother, sana ada satu bank, tapi lu kautim lah. You kautim sikit, boleh lulus. So, dia 2 in 1. Satu kena tolak, satu kena bagi rasuah, loan lulus. So, satu dia cuba nak wujudkan kerajaan membawa berbagai undang-undang bodoh untuk menggagalkan pinjaman. And then melalui rasuah, kerajaan memberi pinjaman. Jadi dia 2 in 1. Dia tolak dulu, lepas tu dia luluskan. Dia kata, bank ni, you captain manager tu. So, dia akan fokus bank mana yang manager tu Melayu. Dia akan fokuskan kepada bank-bank manager yang ada pengurus dia Melayu. Kalau Melayu, siap. Sana, you captain 1,000, 2,000, garanti lulus. Yang manager pun tak tahu. Sebab pemohon ni, dia berkelayakan untuk minta loan. Provokasi. Beginilah berlaku provokasi. Tolak dulu, lulus. Bagaimana lulus? Rasuah. Kenapa tolak? Undang-undang tak betul. Double game. Inilah permainan kotor. Jadi kerajaan kena nilai balik akta-akta hasutan. Dia terlampau. Macam dah Singapura dah bermula. Singapura akta hasutan dia cukup ketat. Di China, di Thailand dah bermula. Dan Malaysia kena buat satu sebelum jadi parah. Sebab bukan semua yang kita boleh cakap. Dia kena ada undang-undang yang betul. Ada soalan? Adakah antara 800 orang tu mereka yang cuma ada sikit lah, mereka cuma nak cuma emosi sendiri saja yang bukan terima duit. Tapi apakah bukti yang Tak, yang 800 orang yang saya beritahu ni penerima duit. Bukan emosi. Memang mereka ni dah latih. Memang tujuan mereka ni Malaysia for Malaysia. Yang mereka dilatih ni Malaysia for Malaysia only. That means mereka ni mindset dia
Kita tak perlu sultan, kita tak perlu raja, kita tak perlu ketuanan Melayu, kita tak perlu Bumi Putera. Malaysia is for Malaysia. Dia takkan ikut penubuhan ikut kemerdekaan. Memang mereka ni telah dilatih sebegitu. Who is smart berjaya. Kalau bodoh tak berjaya. Ini dia punya modus operandi dia. Bukan emosi. Sebab saya tengok cara dia orang buat kerja, ini bukan cara emosi. Saya tak nampak pun dia orang ni emosi. Memang mereka ni latih. Sebab kalau you tengok cara pembangkang cakap, macam kalau dia orang menghormati institusi diraja, Karpal takkan saman sultan. Itu kena tahu. And then ada isu di Pulau Pinang, dia ada seorang DAP, dia tunjuk isyarat lucah kepada permaisuri, pun ada macam ni di istana. Dekat airport berlaku isu ni. Jelas dulu tak pernah berlaku. Benda ni berlaku sejak 2008. Selepas mereka mula mentadbir pelbagai isu. Macam bila Sultan Selangor ada isu Kajang MB, orang DAP kata Sultan tak ada hak untuk latih Menteri Besar. Tak perlu tanya Sultan pun. So isu-isu ni dah mula kita nampak. Adakah 800 orang ni ahli DAP? Yes. Memang ahli DAP. Mereka bagi saya nama dengan senarai keahlian dengan nombor kad pengenalan sekali. Cara mereka bergerak macam taksi ni, dia ikut time pagi, masa pagi. Dia ikut masa sibuk. Time lepas kerja, time nak pergi kerja. Masa itu tempat masa tumpuan mereka dan tengah hari. Macam pemandu taksi. Macam sebab pagi-pagi bila you nak pergi kerja, mood dia lain, boleh terus masuk dalam kepala. Kalau you nak provoke orang, you kena provoke pagi atau petang. Terus masuk. Kalau you provoke dia lepas pukul 2, dia takkan masuk sebab after lunch you penat. Kepala you penat, jadi tak makan. Jadi mereka dilatih, kalau you nak provoke, lepas pukul 5 petang dan pagi. Sebelum mulakan bekerja. Bila orang nak bekerja, mulakan dalam kereta. Drama. So, dia masuk cepat. Ini satu dakwaan yang serius kan? Yep. Jadi, adakah Encik Ramis tak berubah? DAP akan... Memang pelbagai ugutan dah sampai. Tapi saya buat ni demi untuk negara. Ini bukan untuk tujuan untuk diri saya, tapi untuk semua. Sebab benda-benda ni memang akan menggugat perpaduan negara. Saya tak boleh jadi selfish. Saya tak nak tak boleh simpan benda ni sebab ini untuk kebaikan semua. Jadi Cik Ramis tak gentar dengan DAP? Tidak, saya akan terus. Banyak lagi kita nak bongkar. Saya tidak sebut siapa yang beri. Saya tidak sebut. Memang saya diarah jangan disebut. Sebab you tahu dalam DAP ni you sebut nama kena saman. Kalau kena soal mesti saman. Contoh terbaik. Soal kena saman. Satu laporan polis akan buat tak dalam 800 orang? Tak ada. Kita akan bagi polis biar mereka siasat secara lembut. Kalau you tahu kalau buat siasatan laporan polis, dia akan menjadi satu huha dan akan mematikan semua. Sekarang saya buat media, mungkin saya tak sebut nama. Saya tak bagi senarai. Kalau saya buat laporan polis, senarai-senarai nama akan keluar. Secara tidak langsung, kita kena faham, pembangkang sendiri yang kata, dia orang ada banyak penyokong dalam kerajaan. Yang tengah dalam bertugas dalam kerajaan. Banyak juga laporan polis yang kita buat tidak diambil tindakan. Berpuluh-puluh, tak ada juga ambil tindakan. Macam-macam. Bila ditanya, tunggulah. Ada juga. Mungkin mereka ni pro mana saya tak tahulah. RBA dalam government sector ada ke? Ada. Memang ada.
Ada. Tu saya tak nak reveal banyak lah, tapi memang ada. Baik itu terlampau sulit, memang ada, tapi saya tak nak reveal apa dia orang punya work dia. Tapi yang sedia ada, yang ini, yang dalam kerajaan tu saya tak nak cakap banyak lah. Siapa, bagaimana. Memang ada. Saya memang ada senarai dia. So, tak ada isu. Kumpulan cikgu. Guru-guru ni, sekarang dia macam ni. Okey, kenapa guru-guru ni marah kalau kita tahu? Dulu guru-guru ni lepas kerja balik terus. Sabtu dan Ahad tak ada kerja. Dululah. Lepas kerja terus balik. Lepas sekolah 1.30 balik terus. Sabtu dan Ahad tak ada kerja. Cuti sekolah, cuti. Habis sekarang dengan program baru ni, masa mereka dah ketat. Mereka cuba pertikaikan, kita punya workload dah tinggi. Yang mengadu guru-guru lama, bukan guru-guru baru. Yang mengadu tentang sistem pendidikan baru ni guru-guru lama. Guru-guru baru tak mengadu. You boleh tengok perbezaan dia. Guru-guru baru, dia tak mengadu. Dia ikut. Yang tak boleh tahan guru-guru lama. Dia nak pencen ni. Guru-guru lama yang nak pencen. Bila dah time dia nak pencen, mulalah macam-macam. Ini pun saya dah cek. Guru-guru yang mengadu tentang sistem pendidikan baru ni, guru-guru baru tak cakap banyak. Yang tak boleh tahan guru-guru lama aja. Yang dulu lepas 1.30 balik rumah terus. Cuti sekolah boleh bercuti. Sabtu Ahad tak payah buat kerja. Itu yang mengadu. Yang lain tak ada mengadu. Lain? Ada soalan? Ada soalan lagi? Okey. So ini memorandum lah. Kita dah I buat dalam 27 hari bulan Jun. Saya hantar kepada KDN. 27 hari bulan Jun, saya hantar memorandum dekat KDN mendesak melaksanakan hukuman berat terhadap penyebar, pembuat, penghasut, penabur fitnah. Kenapa saya buat ni pada 27 hari bulan Januari, Januari. Kenapa saya mulakan ni? Sebab file ni ada terima. File ni ada terima dulu. Selepas terima saya baru buat memorandum ni. So saya mengharapkan kerajaan akan bertindak. So tak nampak lagi. So saya terpaksa keluarkanlah apa yang berada. Sebab saya kena beritahu dekat kerajaan dulu, nilai dulu. Sebelum nak cakap suka hati kan. Bila kerajaan tanya, ni ada, saya ada senarai. File komplit saya ada. So saya minta kerajaan nilai semula undang-undang yang sedia ada. Macam wujudkan unit aduan awam yang aktif. Jangan jadi unit aduan yang lemah. Kita ada pelbagai talian aduan itu ni, saya tak nampak pun yang ada aktif. Jadi kerajaan kena aktif lah. Yang kita minta. And then ada juga menteri-menteri kadang-kadang dia keluar statement yang tak masuk akal. Janganlah. Any more question? Any more? Mengenai pilihan Tapi ini okey bagi saya ni parti keluarga lah. Parti keluarga. Tapi kalau ikut undang-undang ROS, bekas banduan tak boleh jadi presiden tau. Yang tengah menghadapi hukuman ataupun kes jenayah dalam mahkamah, dia tak boleh jadi presiden. Kalau Anwar Ibrahim jadi presiden, PKR boleh terbubar tau. Yes. Saya tak tahu, mungkin dia nak bubarkan PKR sebelum dia masuk ke penjara ke, saya tak tahulah.
Dia nak bubarkan PKR. Memang okeylah, saya nak dia ada dua strategi. Kalau PKR terbubar, dia secara automatik akan mencetuskan kemarahan rakyat penyokong PKR dan akan bermula epik huru-hara dalam negara. Mungkin ini ada satu strategi. Sebab kita tengok semua langkah Anwar memang dipatahkan, tak berjadi sebab negara ini mungkin negara berdaulat. Dalam Malaysia ada banyak lagi orang yang baik hati, mungkin taklah seteruk macam Thailand kan. So strategi ni mungkin strategi terakhir dia. Kalau dia jadi presiden, mengikut undang-undang ROS, orang yang disiasat dalam mahkamah ataupun dah diambil tindakan tak boleh jadi presiden. So secara automatik PKR akan diubah dan akan mengungkitkan sentimen marah. Berlaku demonstrasi. Presiden PKR dipenjara dan PKR dibubar. Mungkin berlaku, saya tak tahu. Mungkin ini strategi terakhir Anwar sebelum dia masuk ke penjara untuk huru-harakan negara. Sebab semua plan dia memang boleh dibaca. PKR terbubar, rakyat berkobar. Habis cerita. Ini modus operandi. Sebab bila kita tengok dia setiap langkah dia nak buat, memang ada game dia lah. Nampak sangat. Yang jadi mangsa Azmin lah. Kesian lah Azmin. So plan tindakan Anwar ni memang dia ingat orang tak boleh baca. Ada soalan? Tentang MS MS 330. Oh, tak ada komen. Media antarabangsa memburukkan Malaysia. Dia message saya, bad news is a good news for media lah. Bila dia berita buruk, untuk melariskan berita dia kena buat grade 1. Bad news is a good news for media. Jadi bila ada berita buruk, orang suka baca. Macam Malaysia kini, dia spin. Kan? Macam keadilan, macam Harakah, kerja dia spin aja. Macam RBA juga, dia spin. So bad news is a good news for media. Melariskan penjualan akhbar, itu aja. Yang rakyat Cina yang datang buat berdemo dekat sini, saya pun heran kerajaan China tak cakap apa pun, diam. Tak ada komen daripada kerajaan China langsung. Saya pun heran juga, rakyat dia datang bising kat sini. Macam dihasut dia. Tak tahu. Ada lagi? Tony, got any message for RBA? RBA? Belum lah. Ada message you nak cakap apa-apa? Saya semalam kalau pergi buat police report, kerana dalam Facebook ada orang ugut sama saya. Kerana saya pantukan negara kita, katakan ni negara yang benarnya. Tapi Pakatan supporter suruh saya mesti mau tutup mulut. Bukan mau tangkap saya punya isteri dan tangkap saya punya anak. Sudah jadi apa masalah? Kerana kita jaga kita punya negara yang katakan benar kepada rakyat. Kita sudah jadi ini macam. Ini yang penting. Saya harap semua rakyat kita jangan salah guna kuasa sendiri. Malaysia ada law punya. Bukan suka-suka hati guna lu sendiri punya law. Oleh itu saya harap kerajaan boleh nilaikan kita punya berucapan, sila gerakkanlah. Jangan sampai satu hari kita tak boleh kontrol macam inilah. Yang siapa dapat ini macam message lagi berani cakap kebenar. Ini negara punya susah. Betul tak? Ini saya bagi tahu semua message. Kita tak takut. Kita tak takut orang ugut sama kita. Kerana kita ada negara Malaysia. Kita adalah Malaysian. Kita love Malaysia. Oleh itu kita mesti sama-sama Malaysia satu hati. Kita tak takutkan apa ugut sama kita. Okey? Semalam. Cara ugut macam mana?
Ha? Phone call atau apa? Dia cakap saya start hari ni jangan cakap PKR tak baik. Bukan Dia call ke apa? dia Facebook. Oh, Facebook. Oh. Ada komen? Betul ni boleh komen sikit mengenai peletakan crossing letak jawatan pegawai fungsi DAP. Oh, ini dia seorang leader. Dia tahu kan dia sendiri mesti tanggung jawab. Dia selepas silap, okey, baiklah. Dia letak jawatan. DAP wujud lagi ke? Ha. Oh. Sah ke segi ROS? 6 hari bulan 12 2013 dia kata dah haram kan? Dia letak jawatan parti halal ke? You boleh nilai seorang chairman parti letak jawatan dalam kedai kopi. Boleh tak you bezakan dia punya quality? Letak jawatan di kedai kopi. Karpal Singh letak jawatan di kedai kopi. Bukan di pejabat DAP. Tolong check. Please check. Pengurusi parti. You kena letak jawatan secara terbaik. Di pejabat, ibu pejabat DAP. Baru betul. You letak jawatan dalam kedai kopi. Kedai kopi lah bermakna DAP tu. Kedai kopi lah. So, you boleh tengok dia main standard dia. Okey, dia sebenarnya macam ni. Karpal Singh letak jawatan dalam DAP sebagai chairman, dia nak ROS mengatakan ya. Betul. Dia nak bodohkan ROS. Dia nak ROS jawab. Memang betul kita terima perletakan jawatan Karpal Singh. Ini strategi dia. Strategi dia nak bodohkan ROS saja. Dia nak ROS terperangkap dalam permainan ni. Kalau Karpal Singh letak jawatan, orang baru kena dilantik. Kalau orang baru dilantik, ROS akan kata yes, kami dah terima. Kalau ROS dah kata kami terima, bermakna DAP halal. Kalau ROS tak terima, still haram. Kita bukan bodoh lah. Rakyat Malaysia bukan bodoh lah. Jangan bodohkanlah macam ni. Cara dia letak jawatan di kedai kopi salah satu game nampak sangat. Yang kedua game ni dia nak seperti yang kita tahu, kita tengah desak DAP untuk mengeluarkan kenyataan halal atau haram tentang DAP. So ini salah satu game lah. Dia nak bodohkan ROS, itu aja. Dia nak ROS buat komitmen. Maknanya secara tidak langsung CEC DAP akan diiktiraf juga. Ya. Bila ROS kata, ya, kami terima perletakan jawatan Karpal Singh, automatik CEC akan menjadi halal. Ini strategi dia. Bukan kita tak boleh baca. Letak jawatan sebab kena denda 4,000. Tak. Karpal Singh. Dari segi mereka sebagai ahli parlimen, mereka sedang Itu macam speaker dah kata dia sebab dia mahkamah rayuan. Dia kena tunggu sebelum tu kita tak nak. ahli-ahli lain, Yang mana? ahli-ahli DAP lain, mereka DAP tak dibubar kan. Ahli-ahli DAP lain bagaimana? Tak tahulah, itu terpeluang dekat ROS lah. Mungkin kalau dia terbubar ke. Saya tak tolak kemungkinan ahli parlimen boleh hilang jawatan. Semua sekali ke? Ya, mungkin benda ni berlaku. Sebab bulan 12 diharam. But DAP tak layan surat ROS. Mungkin watikah pilihan raya pun tak betul. Kita tak tahulah. Itu terpulanglah daripada pihak berkuasa. Kita mana ada kuasa, kita cakap boleh lah. Kita cakap aja lah lain. So ini Karpal Singh ni satu permainan bodoh lah. Nak bodohkan rakyat lagi lah. Lagi? Any more? Right. You got a copy? Okay. Sini.